Hai, Assalamualaikum. Hari ni aku nak tunjuk cara macam mana nak modify ataupun kita make up pedang mainan biar nampak real untuk kita buat prop sebagai prop movie. So daripada plastik mainan, kita try untuk nampakkan dia jadi lagi real untuk prop making dan penggunaan dalam perfilman. Okay, barang-barang yang aku beli ni murah je. Pedang ni dua aku beli daripada Mr. DIY dan satu ni berharga dalam RM60. Tapi cuma masalah dia, selain daripada pemegang dia ada color dalam dia, color warna biru dan dia juga transparent. Nah, ni stiker dah buang siap-siap sebab yang ni nanti kita akan cuci, so dia akan jadi full black dan nampak lagi real lah. So dua ni RM9, so maka modal dalam RM12 di Mr. DIY. So ni je barang-barang yang aku perlukan untuk aku buat pedang ni jadi prop untuk movie aku. So aku beli dua pedang, satu RM6, satu RM6, so jadi RM12 kat sini. Sandpaper beli dekat kedai Eco RM2.6, cat hitam RM2.6, cat silver pun RM2.6. So hanya guna 3 barang ni saja dan kita cat pedang ni. Okay, so sebab tak nak kotorkan lantai semasa kita buat kerja, so aku buat dekat atas bumbung rooftop. Ni masalah kita. Bilah dia adalah warna biru dan dia transparent. So benda ni tak cantik kalau kita buat masa kita tengah buat filem lah, sebab dia nampak mainan. So kita nak bagi dia nampak hitam matte dulu supaya stop dia punya transparency, dan baru kita spray dengan warna silver metal untuk bagi nampak benda ni lebih bersih, biar nampak pedang ni lagi real lah, dia tak nampak macam dari kedai. So kita ambil satu dan kita lipat 4 dulu. Dan lepas dah lipat 4, kita koyakkan jadi 4 bahagian supaya kita nak guna yang kecil ni je untuk memudahkan kerja kita lah. Okay, ni kita spasi tadi dah potong 4, so kita lipat 2 lagi benda ni dan pegang macam ni. Cara gosok dia, kita just dry sanding saja sebab kita nak bagi permukaan dia jadi kasar supaya bila kita cat tu akan lekat lah. So just gosok je, pastikan tak ada kawasan yang berkilat lah. Okay, macam ni contoh dia. Beza dia, yang belum disanding berkilat, yang dah sand dia akan nampak lebih kelabu sebab kita akan coat dengan warna hitam dulu sebagai dia punya base. Ni lepas kita dah sanding dia dan ni beza dia. Okay, dia akan nampak lagi tu lah. Kita mulakan kita punya cat dengan warna hitam mati lah, black matte. First kita kena kocang dulu benda ni. Cara dia nak sembuh pula, kita tak boleh buat dekat dengan macam ni, kita kena ambil jarak dalam 3 inci ke atas. So kita boleh start sembuh lah. Okay, so kita punya bilah pun dah fully black matte ni. Sekarang ni dia berkilat lagi sebab dia basah. Nanti bila dia dah kering, dia akan jadi hitam mati lah. Okay, ni hasil lepas pedang ni dah kering. So memang nampak nice lah. Dia pun dah kering semua, jadi memang dah keluar dia punya warna hitam mati tu. Cuma kita dia punya handle ni kita kena tukar colour sikit lah, ataupun kita balut dengan leather, kita balut dengan kulit. So benda ni nampak macam pedang betul. So kita guna chrome effect spray ni pula. Kita buat cara yang paling simple je. So memang ni dah nampak macam besi lah, dia punya kilat tu. Okay, kilat dia tu pun dah mula nampak real dan dah nampak tajam kat situ. So kita kita buat dia mencalar. Okay, ni lepas kita dah sketch dia, kalau tengok pada reflection, kita nampak yang pedang ni dia bekas-bekas dia diasah, gelap ke exposure, jadi nampaklah pedang ni punya texture. Kita nampak celah-celah dia, kita nampak gelap, sable. Ni adalah pedang yang lepas kita dah cat. Ni pedang sebelum. Bila kita dah cat macam tu,
Dia nampak macam besi ni tajam. Ni perbezaan antara dua pedang ni. Okay, so ni adalah hasil akhir pedang yang kita cat hari ni. So kita boleh nampak dia punya reflection. Nampak macam besi yang betul lah. Bila kena matahari, dia pun akan nampak tajam. Just beli pedang mainan macam ni, pasti kita boleh transform dia daripada transparent macam ni, boleh jadi besi solid macam ni. So dalam acting ataupun cosplay, benda ni sangat berguna lah dibandingkan pula dengan yang plastik. Ni tak kisah pisau plastik nak bagi nampak cosplay, nampak macam real. So inilah tips dia. So semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan kali ni. Jangan lupa untuk like video ni dan share jika benda ni bermanfaat untuk anda. Terima kasih.